3 kali tumbuk. Tambah berapa kau dapat? 3,000. Oi. Gitu. Channel Hakim, apa-apa Hackmo. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Hakim, apa-apa Hackmo. Alright guys, jadi hari ini aku berada dekat mana tempat ni? Taman impian. Bukan Taman Impian. Jadi hari ni kita nak main sedikit permainan di mana kita akan test ketahanan kita antara Zul ke aku yang kuat. So jadi apa-apa pun kita tengok permainan dekat dalam dan kita test kehebatan. Kau dah ready Zul? Boleh tengok tumbuk tu tinggi tak? Point Aku kau? rasa dalam 800 lah. 800? Oh, away Sunday. Rekod ke apa? Disebabkan aku lama sangat tak buat konten, jadi aku fikir pum bagi dia. So guys, jadi kita dah sampai dan aku dengan Zul sekarang ni nak main permainan yang kalau korang nak tahu ni test ujian kehebatan. Zul, macam mana Zul? Apa perasaan kau Zul? Aku tak tahulah. Mungkin aku boleh menang kot lomba ni. Lomba biasa je. Nice. Tapi kalau tengok ya, kekuatan dengan badan Melaka, tak tahu siapa lah. So jadi kita pergi beli token dulu. Kalau korang nak tahu kita nak main permainan ni. Ini nama dia boxing. Kita akan test boxing ni. So kat sini ada markah dia dan kita nak tengok Mika ke aku yang menang. So guys, sekarang kita dah dapatkan token. So berapa token? Kita tunjuk sikit. Kita dah dapat token 11 token. Jadi kita akan main 3 round dan markah tu kita akan tambah 3 kali tumbuk, maknanya markah tu 3 kali. Kau rasa berapa anggaran markah yang kau dapat? 3 kali? 3 kali. 3 kali tumbuk. Tambah berapa kau dapat? 3,000. 3,000. Oi, 3,000. Tapi tak apa, kita cuba. Kita kena yakin. Kena yakin. Okey, kau cuba yang first. So sekarang ni Zul akan cuba tumbuk. Kita tengok round pertama berapakah dia dapat. Okey, yakin Zul? Mana? Sama dulu. Kan nak berana. Okey. Berana? Sini. Berani. Okey. Dapat 600 Zul. 600 Zul. 600 dia kan? Boleh tinggi sikit. Tinggi sikit. Okey, kita cuba round yang kedua. Let's go. Zul, bagi Zul. Naik sikit. Naik. Ini round yang ketiga Zul. Zul, round yang ketiga ni bukan 3,000. Boleh. Kau cakap kau boleh 3,000 Zul. 700 lah. Kau cakap kau boleh 3,000 mana? Bala 900 je. 3,000. Oh, yakin 3,000. Mak. Okey, Zul, yang ketiga round. 1,000. 1,000 Okey. Apa gambar? Jadi Zul dah tumbuk 3 round. Jadi markah aku pula sekali ni aku nak cuba. Jom, let's go. Zul, aku mau bertumbuk sekali Zul. Sekali dah 800. Macam mana Zul? Saja je. Ya, okey tak apa. Round yang kedua. Oh, okey, kita Apa ni Mat? Baru 600 Mat. Aduh lucu. Mat. Tapi kita tengok markah kita nanti. Mantap Man. Zul. Zul, macam mana ni Zul? Habis kuat lah. Zul, macam mana ni Zul? So guys, itulah kita punya skor. So aku dapat 2,000 lebih, 2,300 dan Zul kena berapa? 1,996. Jadi bila kalah ni mestilah kena ada denda, betul tak? Betul lah. Kau rasa denda apa yang kau patut buat ni Zul? No comment. No comment. Aku akan buat denda jalan payah-payah titik. sudah. Tak mudah je, jalan titik.
tu jalan itik baru saya orang tengok. Boleh jalan itik? Boleh tau. Boleh eh? Boleh. Dia orang ni akan tengok gelagat kau jalan itik sebagai kalah. Tiga. Tapi aku nak tanya macam mana kau boleh kalah tu? Aku saja punya nak buat lembik sikit. Tak kau buat denda dekat Zul disebabkan dia kalah? Okay, kalau kau nak tengok, kau tengok video ni sampai habis. Jalan itik. Jalan itik. Pusing. Tak payah pusing sini terik sampai depan tu. Lepas tu sampai sini. Wow. Enggak. So sekarang ni Lama saya tak jalan itik. hey. Okay. Depan lagi kau kalah. Okay. So, Memang jahat guys. Benda aku. aku pendapat kau kena denda ni Zul. Apa asal penat tu lama tak jalan itik. Pendapat kegalahan kau dekat dua orang nak dengar. Tak tahulah guys. Dia memang jahat lah. Jalan itik tu. Challenge untuk Lego. Jadi apa-apa korang jangan lupa subscribe video ni. Untuk ada lebih konten yang lebih menarik, komen banyak-banyak, bagi idea dekat kita orang supaya kita orang boleh buat video. Jadi apa-apa pun jumpa lagi. Jumpa lagi. Apa-apa jumpa lagi guys. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.